Okey, untuk jualan anak benih ikan tilapia saya ni, sekarang ni stok anak benih ikan tilapia memang sold out. Memang habis, tunggu pula pembenihan baru untuk masuk dalam kok tu. Tapi sekarang ni, siapa yang ada berminat untuk mendapatkan induk ikan tilapia yang saiz besar-besar, yang macam ni, boleh tengok video ni sampai habis. Saya akan kongsikan bagaimana kalau kata korang ada yang berminat untuk mendapatkan ikan tilapia yang macam ni, saiz induk. Saya akan letakkan sepasang-sepasang. Kalau kata korang nak, tinggal pula dekat kawasan yang berdekatan dengan saya ni, boleh main ambil. Okey. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, jumpa lagi dalam channel Zulkifli Haji Ali. Sedikit pengusian mengenai ternakan ikan tilapia, lobster di kawasan ruang yang serba kecil yang macam ni. Okey, untuk ternakan saya ni hanyalah sekadar hanya short sendiri saja, disebabkan kekangan ataupun kawasan ruang yang selalu korang tengok dalam channel saya ni memang tak besar mana pun, hanya short sendiri saja. Okey, saya boleh kongsikan juga daripada pengalaman saya tu, dan juga saya buat jualan anak-anak benih ikan tilapia. Kalau kata korang tengok dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm, ada juga saya upload untuk buat jualan anak benih, dan juga daripada jualan induk lah. Ada yang saya besar-besar tu, dan juga ada lagi pelbagai saiz yang saya boleh buat jualan. Jadi bagaimana saya survive untuk kolam saya ni. Jadi daripada hasil jualan tu, dapatlah saya buat maintenance lah untuk kolam-kolam saya ni, daripada segi kos elektrik, kos air, dan juga kos paling utama sekali, kos pemakanan lah. Daripada saya sendiri pun saya tak dapat gaji, cuma daripada kekuatan saya buat ni, ada juga faedah jugalah daripada apa yang saya dapat ni, daripada segi pemakanan dan juga protein lah untuk keluarga ikan-ikan ni, dan juga lobster ni boleh juga dibuat pemakanan. Dan daripada hasil jualan ni, inilah yang saya boleh maintain dan saya boleh kekalkan apa yang korang tengok yang macam ni. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan juga daripada beberapa jualan produk dalam ternakan saya ni. Untuk jualan anak benih ni memang dah sold out lah, memang habis. Agak laris juga anak-anak benih. Kalau korang tengok daripada yang video-video yang lalu tu, ada juga anak benih di dalam ni, ada beberapa ribu ekor, semuanya dah sold out. Sekarang ni dah tak ada langsung anak benih dalam ni, semua dah kosong. Saya masih lagi menunggu pembenihan daripada kolam induk di hadapan sana tu. Jadi kalau kata ada anak benih, saya akan asingkan dan saya akan masukkan dalam kok yang baru ni di sini ni. Kok ni dah memang isi ayak lah, oksigen berjalan bisa, hanya menunggu anak benih saja nak masuk. Okey, untuk video kali ni saya nak promote sedikit. Saya nak buat jualan untuk induk. Saya boleh kongsikan kepada anda. Jualan untuk induk saya ni daripada lebihan daripada jualan induk saya. Boleh buat jualan bagi siapa-siapa yang berminat. Saiz yang besar-besar tu ready stock. Sebenarnya stok ni pun dah daripada lebihan daripada jualan saya tu, saya promote. Sebab yang ni tak ada orang lagi, tak ada orang minta lagi, saya boleh buat jualan. Korang boleh masuklah dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm tu, adalah saya buat jualan untuk induk ni. Jadi untuk jualan untuk induk ni ada juga orang yang berminat. Jadi saiz yang besar-besar ni saya akan jual dalam berpasang-pasangan. Saya akan pilih yang cantik-cantik itu, yang ready, dan ada juga yang dah ada telur. Jadi kalau kata dah ngam dengan jantan dan betina tu, sebab saya sendiri pun tak pasti juga sama ada jantan tu memang mengam dengan betina tu, tapi saya boleh dapatkan sepasang lah untuk sesiapa yang berminat untuk balik ternak. Jadi kalau kata dalam keadaan macam ni, kalau kata korang ada kolam kosong, ataupun dalam bekas, ataupun polytank, ataupun sebahagian kolam lah yang korang ada tu, boleh mula ternak dengan buat belian daripada induk ni. Jadi induk ni memang senang lah, saiz yang besar. Kalau korang nak buat makan pun boleh, jadi fresh. Saiz yang hampir 1 kilo, panjangnya 1 kaki lebih lah. Okey, saya boleh tunjukkan saiz dia. Okey, untuk harga untuk yang jualan induk saya ni, korang boleh kena komen dekat bawah. Untuk lokasi, korang boleh tengok dekat main channel saya tu, saya ada tulis lah lokasi saya tu dalam YouTube ni juga. Korang boleh tengok dekat main channel saya tu. Okey, ada lokasi saya di situ. Jadi korang boleh, kalau kata kebetulan ada yang tinggal dekat berdekatan dengan kawasan saya ni, boleh main ambil lah, ataupun berminat boleh buat belian daripada ni. Okey, untuk harga korang boleh tulis dekat ruangan, boleh tanya dekat ruangan komen dekat bawah tu, saya akan bagi tahu komen. Jadi kalau kata korang lebih mudah, macam korang ada laman Facebook, boleh juga ke Facebook saya, Tilapia Mini Farm. Okey, kalau kata untuk jualan untuk induk ni sebenarnya memang special. Saya akan pilihkan jantan yang betina, jadi korang boleh balik ternak lah. Dan juga daripada rekod-rekod jualan saya ni, sebenarnya dah ada pun yang berjaya, dah memang banyak pun dah berjaya. Dah letak jantan dan betina
biarkan dulu dalam masa beberapa minggu dan beberapa bulan dah ada hasilnya anak benih yang banyak. Cuma daripada ternakan korang jugalah, daripada anak benih tu ada juga yang mati semua, ada juga hasil je walaupun tak hidup banyak anak benih yang berjaya dihasilkan tu. Jadi sekurang-kurangnya dapat juga hasil daripada dapat induk jantan dan betina tu ada jugalah hasil dah. Tak sampai beratus ekor pun, tapi sekurang-kurangnya pun 30-40 ekor pun satu cantik punya, alhamdulillah lah. Jadi berjaya jugalah daripada nak beli anak benih. Mungkin ada juga yang nak beli anak benih. Macam anak benih sekarang ni kat saya memang stok memang clear. Okey, saya nak kongsikan saiz yang macam mana, besar yang macam mana. Tadi saya bagi tahu saiz yang hampir sekilo, ada juga yang sekilo, dan juga ada pelbagai saiz lah. Okey, untuk lebih detail korang boleh tengok dalam Facebook saya, Tilapia Mini Farm. Okey, saya nak ambil sekarang ni stok, kalau ikut daripada stok yang ada, jantan ada 3 ekor, jantan ada 3 ekor lagi, dan betina kalau tak silap saya ada lagi 6 ekor. Sebab jantan ni ramai pula yang minat jantan sekarang ni. Dulu orang suka betina, kalau kata datang, abang nak betina satu, ataupun hantar WhatsApp, abang nak betina 2 ekor, jantan sekor. Tapi sekarang ni orang lebih memilih ambil jantan daripada betina. Saya pun tak pasti juga macam mana. Mungkin dekat dia tu kurang jantan, ataupun tersilap pilih, ataupun jantan tu dah semelih pula, jantan pula tak ada, menjadi betina pula banyak. Okey, jom tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan saiz yang akan saya tunjukkan untuk buat jualan induk. Jadi kalau kata korang tinggal dekat kawasan yang berdekatan dengan saya ni, boleh terus datang ke tempat saya ni, dan nombor WhatsApp saya ataupun nombor kontak saya ni, kawasan lokasi saya ada juga dalam Facebook dan juga di laman main utama YouTube saya ni. Okey, kalau kata kawasan yang jauh, minta maaf lah, memang tak dapat. Kalau kita nak transport sehingga macam ni, memang saya tak berani lah. Tapi untuk kawasan yang berdekatan ni, korang boleh tengok macam mana saya packaging daripada video-video saya yang lalu tu. Memang kena bawa sendirilah, bawa daripada macam icebox yang macam ni, icebox yang macam ni. Okey, untuk icebox yang macam ni standard lah. Untuk standard icebox tu boleh letakkan satu pasang. Dan kalau kita korang tinggal lebih macam perjalanan tu macam hampir 1 jam, lebih cantik juga kalau kata korang ada portable oksigen tu yang pakai bateri tu, boleh juga letak di atas tu. Ataupun kalau kata korang tak ada oksigen pun boleh juga, sebab ikan tilapia ni saya akan letakkan air yang special, jadi dia mampu bertahan sampai korang sampai ke rumah. Dan ikan tilapia yang saya besar ni korang tak perlu risaulah, daripada tak ada oksigen pun dia boleh hidup juga. Okey, jom saya nak tunjuk saiz apa yang saya nak kongsikan untuk buat jualan induk pada kali ini. Okey, saya boleh kongsikan juga yang ni, saiz dia, saiz yang memang besar. Memang besar ikan ni. Okey, saya perlu angkat sikit lah untuk senang untuk dah masuk dalam kamera tu. Okey, ni saiz dia. Yang ni kalau ikut yang ni adalah jantan, yang ni induk jantan. Okey, kalau kata nak sepasang pun boleh, nak sekok pun boleh. Jadi bergantung pada korang punya minat lah. Kalau kata ada yang setengah main minta saiz yang untuk induk, tapi sebenarnya dia nak buat pemakanan. Jadi untuk buat pemakanan tu saya lebih kepada jual yang sekok-sekok, sebab fresh hidup macam ni. Jadi saya terpaksa letak dengan harga yang untuk buat jualan induk lah. Jadi kalau kata korang nak yang macam untuk buat pemakanan tu, yang tu ikan dah mati ataupun ikan dah masuk frozen ataupun dah ais lah, korang boleh dapat dekat tempat lain lah. Macam saya ni sebuat jualan, jadi sebuat jualan ni fresh, jadi saya akan kira harga yang macam untuk jualan induk. Okey, ini saiz jantan. Saya nak buat keluar pun takut juga ni, sebab jari saya ni kalau kata tengok ni lendir ni bukan lendir, ni adalah sebahagian daripada hormon jantan. Okey, untuk saiz ni memang terbaik, memang terbaik. Kalau saya nak buat keluar ni takut darah pula tangan ni. Tangan saya, jari saya ni memang selalu luka-luka, sebab sirik tilapia ni memang keras, cukup tajam.
siapa yang biasa belah tilapia dia memang tahulah kalau kita saiz yang kecil-kecil itu kita boleh pegang. Kalau kita saiz yang besar ni kalau dia keluar kena. Jadi saya sekarang ni pun saya tak pakai sarung tangan, jadi saya boleh tunjuk saiz dia macam ni. Saiz dia macam ni. Besar. Nampak? Saya besar. Okey, saya akan tunjuk yang betina pula. Okey. Yang ni ikan betina. Ikan betina. Saiz besar. Saiz besar. Ikan betina. Memang ngam lah dengan jantan tadi tu. Okey. Kalau color dia pun tengok. Kalau tengok daripada color dia memang corak dia memang cantik. Kalau letakkan berpasang dalam kolam korang tu, memang anak benih dia akan turun color dia macam ni lah. Berbelang-belang sikit, dan mungkin ada juga yang keliru, macam ikan kap lah, macam ikan koi lah, macam-macam yang kata tu. Jadi ada yang setengah main tengok kolam induk saya tu pun ada setengah yang tak percaya sebenarnya, kata ini ikan tilapia. Kalau tengok daripada atas tu memang nampak macam kap lah, tapi kalau tengok putih ni memang tak lain tak bukan ikan tilapia. Okey, saiz yang besar. Okey, untuk sepasang macam ni, okay, saya akan letak dulu. Okey, untuk saiz yang sepasang macam tu, harga saya akan letakkan, kalau kata ada yang komen dekat bawah tu, kalau kata ada yang berminat, boleh komen dekat bawah tu dan saya akan letak harga lah di bawah tu. Dan juga kalau kata korang pergi dekat Facebook saya, ada juga daripada video-video yang lalu tu, ada senarai harga untuk jualan induk ni. Jadi induk yang besar ni sebenarnya ada juga peminat yang tersendiri lah, ada yang lebih suka ambil yang besar ni letakkan dalam kolam, ataupun ada juga yang datang dekat saya ni ambil hanya sepasang dan letakkan dalam akuarium. Jadi dalam akuarium pun akuarium yang saiz, kalau saiz yang besar tu mungkin korang ada tanya juga akuarium saiz apa yang sesuai. Kalau saiz yang besar macam tu, akuarium paling minimum pun saiz yang 4 kaki memang sesuai. Kalau 3 kaki, ikan tu walaupun letak jantan dan betina, dia akan jadi macam berkelahi sikit, dia akan bergaduh. Sebab ikan tilapia ni walaupun biasa duduk, dia pernah duduk dalam satu kolam, tapi apabila diasingkan dalam satu kawasan yang agak sempit, macam saiz yang 3 kaki tu, akuarium yang saiz 3 kaki tu, dia akan jadi macam kurang selesa sikit, dia akan stres dan kemungkinan dia akan lompat lah. Okey, kalau kata ada penutup daripada bumbung tu, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kata ikut daripada ikan yang saiz yang macam saya tunjuk tadi tu, untuk induk tu, kalau kita letak dalam akuarium tu kena paling minimum pun 4 kaki. Sebab dia saiz besar lah. Okey. Mungkin ada juga yang tanya-tanya lah nak bela dalam akuarium ni. Tapi kalau kita letak dalam kolam polytank, boleh juga letakkan hanya sepasang saja. Letak dalam sepasang ni dan biarkan. Tunggu sehingga dia buat pembenihan. Sebab saya akan pilih jantan dan betina ni memang cun, memang terbaik lah. Saya akan bagi kepada customer saya. Kalau ada yang tak percaya, saya akan boleh tunjukkan yang mana satu jantan, yang mana satu betina. Bagi confirm siap-siap. Mungkin ada yang setengah, okey, ada juga yang bagi tahu dekat saya, tapi bukan tempat saya lah, mungkin tempat lain. Ada juga yang kata mungkin dia orang beli tapi saiz yang kecil-kecil lah. Ada dia orang kata tengok, dia cakap ada sepasang, tapi dalam ni sebenarnya betina saja. Ada juga yang jantan saja. Jadi sebenarnya kita boleh pilih jantan dan betina ni, kita boleh kenal. Kalau ikan tilapia ni memang cukup mudah. Kalau ikut daripada petua-petua yang saya bagi, ataupun daripada dalam video-video saya pun ada juga saya tunjuk jantan dan betina ni cukup mudah kita nak kenal. Daripada saiz yang 3 jari ni pun dah kita boleh nampak dah dia punya bentuk fizikal dia tu, kita dah boleh agak dah jantan dan betina. Tambah-tambah saiz yang besar macam ni. Okey, bagi sesiapa yang berminat boleh komen dekat bawah tu, saya akan letak harga. Tapi lokasi saya boleh tengoklah dekat Facebook saya. Saya tak boleh lah bagi tahu sini, nanti masalah pula. Masalah juga, ialah biasalah kadang-kadang orang cakap scammer lah, apalah, jadi masalah. Jadi kalau kata korang lebih baik pergi ke Facebook saya, Tilapia Mini Farm. Di dalam tu ada juga saya akan upload lah video-video untuk buat jualan anak benih dan juga induk dan juga lobster. Kalau kita tengok daripada dalam channel saya ni, kalau korang tahu lokasi saya, okey, lokasi saya ni senang sajalah. Korang tengok dekat saya punya media-media yang lain tu, saya akan letaklah lokasi saya untuk kawasan yang berdekatan sajalah. Kalau kata kawasan yang jauh sehingga nak
nak post, jadi saya tak buat macam tu. Saya minta maaf, saya memang tak buat macam tu. Jadi susah sikit kalau kita nak buat untuk post-post ikan-ikan ni, sebab ikan pun besar. Jadi pun ikan tilapia ni tak boleh nak packing. Sebenarnya kalau kita ikut daripada packing saja pun, saya hanya menggunakan angin, bukannya gas oksigen industri tu. Jadi macam gas oksigen ni ataupun macam ikan yang besar ni, perlu ada icebox yang macam ni. Paling mudah lah. Ini paling mudah, icebox. Ataupun korang ada bekas yang lain, bekas plastik ataupun sebarang bekas yang boleh untuk ambil ikan tilapia ni, boleh. Itu adalah saya punya skill lah, kelemahan saya. Mungkin kalau kita tempat lain, mungkin dia akan packaging dengan lebih cantik lah. Dia lebih cantik. Tapi macam saya ni hanya ternakkan short-short sendiri, tapi sekadar hanya berkongsi. Untuk rakan-rakan yang berminat dalam ternakan ikan tilapia ni, kita boleh juga dalam ternakan, boleh datang, boleh sembang-sembang cara ternakan macam mana. Okey, saya lebih suka macam tu sambil duduk, tapi tak ada lah meja nak minum-minum kopi, tak ada lah. Kita boleh buat, kita sembang-sembang sementara saya nak ambil, nak packaging ikan tu, kita boleh sembang-sembang cara ternak, cara set up kolam dan sebagainya, sedikit lah daripada pasir pengalaman saya. Okey, bagi sesiapa yang berminat, saya dah teranglah detail dalam video ni. Kau boleh dapatkan induk tilapia daripada saya ni, dan juga induk yang saya tunjuk tadi itu adalah induk yang saiz besar, dan juga ada yang kecil sedikit. Kecil sedikit itu maksudnya harga dia kurang lah sikit. Okey, saya rasa setakat tu juga untuk kongsian video kali ni. Semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebarang komen, sebarang idea korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah tu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.